semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Cikgu Tengku, dalam tajuk pelajaran hari ini, kata seru. Apakah yang dimaksudkan dengan kata seru? Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan. Apakah yang dimaksudkan dengan perasaan? Perasaan ialah sama ada rasa gembira, rasa sedih, rasa marah, rasa hairan, rasa sakit dan sebagainya. Baiklah murid-murid, untuk tahu satu, kata seru yang akan kamu belajar ada beberapa. Yang pertama, wah. Yang kedua, amboi. Yang ketiga, hai. Yang keempat, dan yang kelima, oh. Baiklah, kata seru yang pertama, wah. Wah digunakan untuk menyatakan perasaan kagum. Contohnya, wah, besarnya rumah Rina. Seterusnya, amboi. Amboi digunakan untuk menyatakan perasaan hairan atau kasihan. Contohnya, amboi, garangnya Rina tu. Seterusnya, hai. Hai digunakan untuk menegur seseorang atau menarik perhatian. Contohnya, hai, nama saya Rizal. Kata seru pula digunakan untuk menyatakan perasaan hairan, terperanjat atau terkejut. Contohnya, tadi saya letak buku saya di sini. Dan yang terakhir, oh. Oh digunakan untuk menyatakan perasaan kecewa atau terkejut. Contohnya, oh, itu sebabnya kamu tidak hadir ke sekolah. Bagaimana kata seru digunakan dalam ayat? Baiklah, contoh ayat, wah, cantiknya baju Rina. Kata seru diletakkan di permulaan ayat. Dan selepas kata seru, mesti ada tanda koma. Seterusnya, di akhir ayat, mesti diletakkan tanda seru. Itulah penggunaan kata seru di dalam ayat yang betul. Sampai di situ saja. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.